Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kami berada di Batu 25, Macang untuk majlis penyerahan kunci bagi Tuan Rosman yang berkeluasan 1261 kaki. Hari ini kami tim di Maras Development berada di sini untuk menemu bual Cik Rosman dan keluarganya. Okey, jom kita menemu bual Cik Rosman. Hari ini kita bawa tour sambil-sambil menemu bual. Okey. Ini dia Cik Rosman kita yang pemilik rumah berada di Batu 25 Macang ni. Jadi Assalamualaikum Cik Rosman. Okey. Jadi hari ini kita ada beberapa soalan untuk Cik Rosman. Jadi soalan pertama kami, bagaimana Cik Rosman berurusan dengan Dimaras Development ni? Pada mulanya saya kenal Dimaras ni melalui FB. Okey. Tengok gambar-gambar kat dalam tu, kemudian start berurusan dengan dia punya pengurus lah. Pengurus. Okay. Kemudian melalui WhatsApp je mula-mula. Melalui berurusan melalui WhatsApp saja. WhatsApp kemudian balik jumpa dia kat Kota Baru. Okey. Kemudian bincang pasal macam mana starting urusan cara-cara nak bina rumah. Okey, sekarang kita berada di ruangan dapur rumah Cik Rosman. Jadi, soalan kedua, bagaimana Cik Rosman berurusan dengan Dimaras Development ni? Adakah ia mudah ataupun ia menyusahkan? Okey, dari segi urusan dengan Dimaras ni cukup mudah kerana dia punya pengurus boleh guide kita macam mana cara-cara nak bina rumah. Lepas tu macam proses plan, semua dia akan guide kita daripada A sampai Z. Jadi kalau kita tak ada experience untuk buat rumah pun, dia boleh terangkan dengan bagi kita faham detail jelas supaya kita faham apa cara-cara nak buat rumah sebenar, supaya tak tertipu. Supaya tak tertipu dari segi proses dari segi pembinaan, proses-proses prosedur surat menyurat, dia semua dia akan terangkan dulu sebelum start pembinaan lah. Okey. Jadi berapa bintang abang nak bagi ni? Okey, bagi saya Dimaras ni kalau kata dari segi pembinaan, dari segi structure, finishing dia, hasil kerja dia memang cukup bagus bagi saya lah kan. Jadi sikit lebih kurang tu kata biasa lah kan, sebab benda ni kita biasa, memang kita bukan apa kata kita memang nak yang jujur. Nak yang jujur. Jadi kita bagi saya 5 bintang saya boleh bagi untuk kerja-kerja daripada Dimaras ni. Okey. Alright. Okey. Sekarang kita berada di bahagian luar rumah sambil tengok depan ni ruang tamunya. Jadi soalan ketiga, soalan yang terakhir lah untuk Tuan Rosman. Apa recommendation untuk pelanggan-pelanggan yang ingin membuat rumah dengan Dimaras Development ni? Okey, recommend saya kalau pelanggan-pelanggan yang ingin memiliki rumah boleh dapatkan khidmat daripada Dimaras, kerana Dimaras ni satu company yang berpengalaman lebih daripada 10 tahun. Saya rasa dah dalam 12 tahun dia punya pengalaman pembinaan rumah sekitar Kelantan, Terengganu Betul. Jadi hasil kerja memang memuaskan. Jadi sekiranya sesiapa yang berminat untuk mendapatkan khidmat daripada Dimaras, bolehlah like FB Dimaras Development. Macam mana mula-mula saya kenal Dimaras dulu, macam saya cerita tadi lah. Okey. Lepas tu kerja memang A dah bagi saya kan. Okay. Terima kasih. Jadi itu saja pada hari ini. Saya pun mengucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Rosman kerana memilih Dimaras Development dan mempercayai kami. Jadi itu saja. Jangan lupa untuk like Facebook kami, page Facebook kami Dimaras Development, IG kami dimaras.development dan website kami www.dimaras.com. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.